Ada 3 golongan yang akan mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaminan yang pertama daripada Allah, sekiranya hidup, dia akan diberikan rezeki dan dicukupkan segala keperluan hidupnya. Jaminan yang kedua, sekiranya dia meninggal dunia ataupun dia mati, dia akan terus dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk 3 golongan yang dijamin mendapat jaminan daripada Allah ni, yang pertama, mereka yang Nabi sebut man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun 'ala Allah. Siapa yang masuk ke rumah memberi salam. Jadi orang yang masuk ke dalam rumah ni, bila dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, bila masuk rumah sendiri atau masuk rumah siapa-siapa, dia akan dapat jaminan daripada Allah, iaitu ketika hidup dan ketika meninggal dunia. Dan golongan yang kedua pula, Nabi sebut wa man kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Mereka yang keluar untuk pergi ke masjid semata-mata. Ini pun golongan yang mendapat jaminan daripada Allah ketika hidup dan ketika meninggal dunia. Dan golongan yang ketiga, Nabi sebut wa man kharaja fi sabilillah. Wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhamin 'ala Allah. Mereka yang keluar pada jalan Allah, sama ada pergi berperang, menuntut ilmu, mencari rezeki dan sebagainya. Jadi 3 golongan ni adalah 3 golongan yang dijamin mendapat jaminan daripada Allah ketika hidup dan ketika meninggal dunia.